Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah Allah taala azza wa jalla. Semua diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita menaikkan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya, luangkan sedikit waktu di antara waktu maghrib dan isyak untuk kita membicarakan tentang permasalahan fiqh korban ataupun ibadah korban menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Pentingnya untuk kita membicarakan tentang masalah korban kerana dapatan pihak kami korban banyak dan boleh kita katakan bermula pada hujung ataupun pertengahan tahun 2000 tentang pertengahan 2007, 2008, 2009 tu masyarakat kita mula untuk ataupun kita kata sedar pentingnya ibadah korban. Jadi masjid-masjid surau-surau ni dia punya program korban tu memang sangat-sangat memberangsangkan. Paling kurang takkan kalau kata kurang daripada 10 ekor untuk satu surau masjid tu biasa. Bahkan sekarang ni lagi-lagi kita tengok sampai 20 ekor, 25 ekor, 30 ekor pun ada tentang. Itu biasa sekarang ni. Tetapi dapatan yang kita lihat adalah banyak juga isu tentang masalah sifat batal, halal, haram dalam masalah ibadah korban itu agak kritikal juga tuan-tuan. Sebab tu kami menyahut saranan daripada seperti Jabatan Mufti, termasuklah seperti Jabatan Agama Islam Selangor tuan-tuan, dan juga tokoh-tokoh kita untuk supaya kita menyampaikan kepada masyarakat, terutama kepada pihak masjid ataupun surau yang menguruskan ibadah korban, termasuklah peserta yang nak mengambil ibadah korban ini supaya dia faham bagaimana pelaksanaan ibadah korban ini. Baik, masa kita agak singkat tuan-tuan, tetapi insya-Allah kalau tidak ada halangan apa kita akan sambung pada pertemuan akan datang, iaitu pada bulan hadapan. Dan saya pun pernah dalam mengatur diminta untuk pada minggu yang kelima tuan-tuan, sebelum main korban tu cepat lagi untuk sesi yang ketiga. InsyaAllah cuma satu tengah tunggu jadual daripada pihak kemudian sebab saya bisa memaklumkan untuk ada program di Terengganu tuan-tuan. Habis tu baik, kita langsung terus masuk kepada ibadah korban ni tuan-tuan. Baik, bila sebut korban ni tuan-tuan sebenarnya lebih masyhur untuk kita faham dengan sebutan al-udhiyah. Al-udhiyah ini dari sudut bahasa ataupun mudah fahamnya adalah binatang korban yang akan disembelihkan pada hari raya Aidul Adha. Sebab tu Aid itu adalah perayaan, Al-Adha iaitu hari penyembelihan, perayaan penyembelihan binatang korban. Sebagai Aidul Adha. Jadi perkara Adha itu secara umumnya tadi bahasa, dari sudut bahasa itu adalah binatang korban yang disembelih pada hari raya Aidul Adha pada 10 Zulhijjah. Kita maklum itu secara bahasa. Baik, dari sudut syaraknya tuan-tuan, iaitu penyembelihan binatang korban yang telah ditetapkan dalam syariat kita. Maknanya bukan semua jenis binatang boleh disumpah sembelih tuan-tuan. Mesti ada binatang yang telah ditetapkan seperti apa dia, unta, lembu, kambing, lagi diri-diri lagi, dan peranakan mereka ataupun kacukan di kalangan mereka sahaja. Tuan-tuan mesti tanya, tuan-tuan biasa dengar ada kambing Jepna Pari. Kambing Jepna Pari ni besar tuan-tuan, tak cukup umur setahun pun daging dia 60 kilo. Oh dia tapi boleh buat sembelih tak? Boleh kalau cukup umur, iaitu 2 tahun. Sebab apa? Dia adalah hasil kacukan daripada kambing dengan kerbau.
Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dia dikacuk lembu dengan seladang, pasal orang nak ambil bakar jadi tuan, lembu tu dia kacuk dengan seladang, jadi apa? Lembang. Boleh tak? Tak boleh, tidak sah. Sebab seladang itu bukan cucu cicit keturunan daripada lembu atau kerbau. Aku kena faham tu. Unta kacuk dengan kerbau, boleh tak? Boleh lah. Sebab dia dalam kumpulan binatang yang dibenarkan oleh syarak. Aku kena bagi faham. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tak faham. Bila dia tengok, lembu ni dia yang besar, dia kata dia kata ni awak jadi besar macam ni, dia kata ni kita kacuk dengan seladang. Benih seladang kita pergi supat masuk dalam rahim lembu betina ni, maka keluarlah bakar dia. Dia kata kita ambil ni tidak sebab. Sebab tu saya kata pentingnya mengaji supaya keluar daripada masalah kekeliruan. Jadi dari segi syarak tadi, makna udhiyah itu adalah ibadah korban, iaitu dengan menyembelih binatang korban yang dibenarkan syarak. Jadi binatang yang terhadap oleh syarak bermula daripada terbit fajar 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada berapa? 13 Zulhijjah. Lepas terbenam matahari 13 Zulhijjah, masuk azan maghrib, ada lagi sekok tak habis sembelih lagi, maka tidak sah. Maka bila sembelih tak jadi ibadah korban, hanya ibadah sunat sahaja. Baik, saya bawa sedikit lagi dalam mazhab yang lain, dalam masalah hari yang dipatwakan di sisi mazhab lain. Sebabnya berlaku dalam masalah bila ada yang nak berkorban, tiba-tiba binatang korbannya tu cacat. Di sisi ulama mazhab Abu Hanifah, sekiranya kecacatan itu tidaklah melebihi daripada 1/4. Contoh, telinga tuan-tuan, mazhab kita muktamad putus sikit je pun kita kata tidak sah untuk buat korban. Sebab tu jangan buat main-main pilih binatang korban ni. Banyak sangat dah berlaku, saya tengok yang tak cukup umur pun ada juga. Besar. Lepas tu kena pergi tengok betul-betul, ambil takluk, pergi tanya orang alim atau orang yang tahu ni binatang korban ni, atau pun tanya tuan kedai. Masalah tuan lembu pun tak tahu umur berapa. Lembu pun berlaku juga macam tu. Dia tahu jual je. Dia tengok lembu tu besar, besar okey dah. Tapi tak cukup umur, banyak. Masalah cacat tadi tuan-tuan, di sisi mazhab Abu Hanifah sah, di sisi mazhab kita tidak sah. Lalu cacat ni tadi berlaku. Berlaku kecacatan waktu dia pergi hantar lembu tu, pada 12 Zulhijjah. Nak pergi sembelih pada 13 Zulhijjah. Ni berlaku tahun lepas tuan-tuan. Telinga tu asalnya elok. Macam mana tak tahu, wallahualam, putih tuan-tuan. Dalam mazhab Abu Hanifah 1/4 masih sah. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah tidak sah sembelih binatang korban jatuh pada 13 Zulhijjah. Sebab tu di sisi mazhab mereka hanya daripada mula 10, 11, 12 sahaja. 13 tidak sah. Dia nak pergi taklid, nak pergi selamatkan lembu tu, kerana berpegang kepada kaedah taklid dalam mazhab ini, nak menyelamatkan masalah masyarakat awam ni tadi. Tapi dia terlupa bahawa sembelih pada 13 Zulhijjah di sisi mazhab Abu Hanifah tidak sah. Itu akhirnya menjadi talfiq, bercampur habis mazhab ni mengikut dan asal nak pergi lepas diri, nak selamat daripada tohmahan masyarakat. Sebab tu kena mengaji benda ni. Sebab tu saya sebut awal-awal, kita muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i sehingga 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13. Tuan-tuan, ada 4 hari. 10 itu adalah hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu adalah hari yang diharamkan berpuasa tuan-tuan. Baik. Selesai, itu mudah tuan-tuan.
Baik, sikit asas pengenalan. Tahun mula disyariatkan Nabi untuk diperintahkan atas umatnya melaksanakan ibadah korban ini pada tahun kedua Hijrah. Lagi, ringkasnya lagi, di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, thumman sarafa ila al-manhar, disebutlah riwayat yang disebut bahawa Nabi ketika mana di hujung usianya umur 63 tahun, Nabi ini pergi ke tempat penyembelihan. Lalu bila sampai di situ, fazabah an-nahar, berapa yang Nabi sembelih? Salasa wa sittin biyadi. Dia sembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri. Apa dia? Maksudnya di situ Nabi menyembelih 63 ekor unta. Unta mahal tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak berapa harga kalau unta tu buat main Malaysia? 23,000 tuan-tuan sekor. Kalau mampu silakan bismillah. Lagi 23,000. Tapi Nabi buat di akhir hayatnya itu tadi 600 ekor. 63 ekor Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Lagi baki itu ada berapa? Lambat matematik tuan-tuan. 37 ekor. Disembelih oleh siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu dalam hadis ini tuan-tuan disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, menyatakan bahawa di situ Nabi nak mengisyaratkan bahawa sembelihan yang 63 ekor itu mewakili bagi setiap tahun umur Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana itulah di antara tanda-tanda isyarat yang Nabi itu sudah pun ada di hujung usianya. Itu sedikit pengenalan tentang bedah korban. Jadi nak sebutnya ulama ambil pada hadis ini tuan-tuan, penting dalam masalah ibadah korban ini yang masyarakat kita banyak tinggal. Sebab tu Nabi pilih setiap tahun bagi wakil umurnya itu tadi. Maksudnya ulama kata kalau boleh tuan-tuan, jangan pergi tinggal setiap tahun tu pergi korban. Itu kita bincang lagi. Tak mahal tak tak apa korban 250 ada tak? Tuan-tuan, pergi bayar bil saja yang tak berfaedah. Bayar internet sampai 5 jenis internet lah rumah. Belum lagi rancangan TV hak dia ambil, hak bukan-bukan. Netflix ambil. Apa lagi dia ambil? Semua patut boleh bayar pula. Tapi untuk korban tak boleh. Setahun dia merancang dah nak pergi jalan melancong, pergi merata dunia, pergi tuan-tuan. Korban tak boleh. Melancong tu hukumnya apa? Harus dengan sunat. Itu mana yang nak diutamakan? Taqdim sunnah anil jawazi, kata ulama. Dahulukanlah sunat daripada perkara harus. Tapi boleh pula pergi rancang, pergi melancong 3 kali. Habis modal sekali melancong, hak paling murah dalam negara tuan-tuan. Kalau naik kereta, bawa kereta sendiri 1,000 tak lari habis tuan-tuan. RM1,000 confirm habis. 3 kali 3,000, 900. Mahal tak tak apa, bagi orang lain dulu. Ni masyarakat kita. Tapi Alhamdulillah sejak mutaakhirin ini, masyarakat kita mula menyedari. Sebab dia tahu fadilat tentang korban, seperti yang sangat-sangat rugi. Saya kita cerita tentang saya saja nak pengalaman tempat. Baik, tauladan sahabat Nabi SAW saya ambil daripada manaqib, daripada kitab Al-Imam Zahabi, iaitu Syiarul Alam An-Nubala, menyebut bahawasanya manaqib Al-Hakim bin Hizam, bahawasanya Hakim bin Hizam ini menyembelih setiap tahun bermula dari pensyariatan korban itu 1,000 ekor kambing. Tuan-tuan, sebutnya kerana apa? Mereka tahu bahawa kelebihan fadilat orang yang berkorban. Apa dia fadilat tuan-tuan saya nak sebut di sini? Fadilat dia disebut oleh Nabi oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitu apabila dikatakan mereka ini adalah orang yang mendapat pengampunan di sisi Allah selama setahun bagi dosanya itu. Kita tuan-tuan banyak dosa besar. Lepas tu orang pernah tanya saya, Ustaz, mahal Ustaz tapi saya taklah nak kata je tu kereta elok pakai apa semua elok. Saya cerita masalah hukum lah. Cuma saya nak cerita, kita ni ustaz-ustaz ni
Jangan pelemahkan masyarakat. Jangan pelemahkan dia untuk beribadah. Tak apa. Ustaz, lagi orang-orang saya buat ibadah kat Myanmar, kat Kemboja tu. Tak apa, yang penting hang try dulu. Hang cuba dulu pergi buat ibadah korban tu. Jangan tinggal. Ambil akmuah sekali tu Kemboja 250. Tak boleh juga lagi. 250 tak boleh juga lagi. Dia teruk sangat perangai. Saya sebut macam tu, saya nak terletak habis-habisan tentang pasal saya tak mau kita ni rugi sangat tinggal tempat. Ibadah korban ni sangat rugi. Telefon boleh tukar 2 tahun sekali. Hak main iPhone ni saja tengok. Aku pakai iPhone itu korban tuan-tuan, insyaAllah. Hak ni mahal ni tuan-tuan. Boleh pula pergi tukar. Bayar bil lagi itu semua. Tuan-tuan, cerai ibadah kita tuan-tuan. Rugi sebab apa? Pertama, mendapat pengampunan dosa di sisi Allah. Pengampunan itu untuk menebuskan semua dosa dia setahun tuan-tuan. Sebab tu jangan tinggal ibadah korban. Yang kedua, iaitu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yakinlah bila kita mendahulukan Allah, pastinya Allah akan meletakkan kita di sisinya. Jangan dahulukan diri kita, makhluk. Dahulukanlah Allah. Kerana kita tak jadi hidup atas dunia tuan-tuan, tahu matilah. Sebab tu berlumba-lumbalah di hayat usia kita yang ada ini. Ni berdekat tahun ni, buka dah lah. Buka dah ni. Untuk korban buka dah. Habis dah ni seorang satu batu yang selesai dah, settle. Malam ni juga. Ibu nama siap. Ada masjid ni, dia macam mana? Dia pergi letak awal bulan 1 dah letak buat siap. Dia nak bagi suruh bayar sedikit, menggalakkan. Baguslah. Itu bagus antara cara yang dibuat oleh pihak masjid besar. Baik. Hukum ibadah korban tuan-tuan, ulama sepakat ijma'. Ijma' iaitu maksud tiada khilaf, menyatakan bahawa ya, korban itu adalah syariat Allah. Khilaf tu mari daripada sudut hukum melaksanakan ibadah korban sahaja. Sama ada yang jatuh wajib ataupun sunat sahaja. Baik, langsung saya sebut ringkas. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Kashful Lisan, dalam Hasyah Bajuri, dalam Hasyah Syarqawi, dalam Bajrumi, dalam kitab I'anat Talibin, ataupun kitab ulama Nusantara kita Nihayatul Zain, yang dikarang oleh al-Imam Nawawi Banteng. Ataupun kitab Sabilul Mustari, ulama Nusantara juga, yang dikarang oleh al-Imam Asyad Al-Bajali tentang. Ataupun kitab Ibn Shah, iaitu kitab Syarah Muhadzab al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, menyebut bahawa ibadah korban di sisi Asy-Syafi'iyah mazhab Syafi'i adalah sunnat muakkadah. Sunnat yang dituntut tuan-tuan. Kenapa diletak jadi sunat yang dituntut? Kerana mazhab lain meletakkan hukumnya wajib. Mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib atas orang kaya. Mazhab Imam Malik, ni kena dengar. Mazhab Imam Malik, dia tak kira duit. Ada je harta, mutlak milik dia harta. Rumah milik dia, kereta milik dia. Ada je harta, maka wajib baginya berkorban. Kita dan wajib remeh pula korban ni. Wah, yang buat korban ni macam baik sangat. Dia kata, jangan lupa, sebab masih ada ulama yang meletakkan hukumnya wajib. Kalau kita remeh macam tuan, kita boleh jatuh hukum haram. Sebab kerana ada ulama meletakkan ibadah itu adalah hukumnya wajib. Jadi kalau tak mau berkorban, senyap-senyap sudah. Sebab khawatir kita ni jatuh kufur. Okey. Jadi bila ulama lain meletak hukumnya itu wajib, maka di sisi mazhab Syafi'i akan menjadi sunat muakkad, dituntut sangat sunat itu. Sebab tu saya telah menyatakan bahawa tadi kita penting untuk mengambil maklum supaya kita jangan ketinggalan dalam ibadah korban, kerana fadilatnya sangat-sangat besar tuan-tuan. Sangat-sangat besar. Tuan-tuan, tahun lepas ada orang mari jumpa. Ni cerita daripada Nabi Masjid.
Masa Nazir tu pergi umur macam ni lah, 2 bulan sebelum nak korban tu, lepas puasa tu pun buka tulis. Nazir pergi umur, okey jemaah sekalian, dia kata ni kita ada buka dah untuk korban. Dia dah tunggu dah lagi mazut. Setiap hari Jumaat umum, dekat-dekat nak raya dah ni, baru dia pergi jumpa. Jemaah tu jemaah biasa mari Nabi. Jemaah yang memang orang kata regular, kita kata konsisten main jemaah di masjid. Lepas tu dia kata, Allah Ustaz, dia kata Nabi, ada lagi kau bagian? Allah, mana Nabi tutup tak? Boleh tak? Dia tanya Tuan Nabi tu Ustaz ke? Dia kata Ustaz boleh tak? Dia kata saya 950 ni saya tukar dengan saya bagi sedekah pada fakir miskin. Sebab lembu dah tak ada, pergi sana tak boleh nak ambil bahagian dia. Kata awak lah itu masa mula-mula buka tak mau bubuh. Dia kata tengah fikir. Tak tahu duk fikir kan. Bubuh pergi nama tu, duit ada pakai semen, pandailah pergi cari duit tu. Allah akan tolong kita. Nah, dah sampai waktu tu dia pun kata, boleh tak saya nak ambil duit tu 950 tu saya pergi sedekah kat fakir miskin? Boleh, sah sedekah saja. Tak jadi ibadah korban, dia mesti dengan binatang yang telah disyarakkan, yang dibenarkan dalam syarak untuk dijadikan ibadah korban. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Oh, dia kata, Ustaz buka lah satu lagi. Boleh, dengan syarat hampir ambil sekor. Ataupun Nabi itu bijak. Dia kata tak apa, macam ni lah, hampir cari kambing tu, sekor, main ambil kat sini. Satu bagian untuk bagi hal. Sekor kambing tu, kita boleh kat sini. Tuan-tuan, nak ceritanya, kita tuan-tuan, kalau dah berlaku begitu, orang dah tak boleh terima korban, bunuh minda kita, akal kita cerdik, pergi buat sendiri. Beli kambing sekoran 1,300 kan? Supongkan kambing kan 1,300, 1,500. Allah tahu sekali sekor kambing, pergi ambil korban sekor atas nama kita. Jadi selesai masalah. Jangan duk susah-susah. Oh, masjid patut pergi masuk Facebook pula. Masjid ni boleh atas diri dia. Oh, dia buat naratif yang bukan pula dah. Okay? Baik. Jadi, itu hukum yang kita boleh cerita secara mudah dan ringkas untuk kita faham. Sekarang ni kita masuk, siapakah yang sunat untuk berkorban? Hal ini penting. Jadi, siapa yang sunat untuk berkorban korban? Yang pertama iaitu apabila saja dia itu dipanggil berstatus Muslim, dia boleh berkorban. Islam. Tuan-tuan, dulu dan tahun lepas, kata dulu sebelum PKP itulah, nak kata itu tak ada lama sangat pun. Ada juga orang yang bukan Islam tuan-tuan, dia duduk dekat masjid. Okay? Dia ada duit, dia token kedai hardware tuan-tuan. Dia sangat baik masyarakat, dia duduk dengan orang Melayu tuan-tuan. Dia pun pergi jumpa Tuan Nazir. Dia kata, Tuan Nazir, saya nak sumbanglah sekor lembu. Sekor lembu. Jadi dia kata, buatlah untuk korban. Kita nak korban atas nama dia boleh tak? Tak boleh, tidak sah hukumnya. Jadi macam mana? Tuan-tuan tahu tak? Bila dia sebut tu syarat dia kata, saya sumbang ni lembu untuk korban. Mana tak boleh buat benda lain. Tuan-tuan cuba ingat balik. Isu yang berlaku pada tahun 2016, 15, 16, 17, 3 tahun berturut-turut dapat lembu sumbangan negeri Selangor. Ingat lagi tak? Kita tak pernah dapat surau ni? Pernah dapat tak? Pernah kan? Yang awal-awal dulu tu, awal-awal tu sekor. Tahun kedua tu dapat 2 ekor satu surau. Dia banyak. Tuan-tuan tahu tak? Kerajaan negeri dia dah bagi syarat tu, dia kata ini lembu sumbangan korban. Tetapi akhirnya banyak juga lembu tu terkorban tuan-tuan. Kalau mana terkorban, tipis melih ikut bukan atas korban. Oh, ni sumbangan negeri sedekah, pergi melih sedekah. Lepas tu pergi bagi makan kat masyarakat orang. Dia kata kita tak bagi makan ke orang ni dah. Dan nak bagi, dia tak tahu nak uruskan lembu tu. Nak bagi tangan siapa dia kata. Lepas tu Jabatan Mufti keluarkan arahan. Selepas 2 tahun betul-betul berlaku masalah yang begitu, ada masjid yang pergi buat sembelih bagi makan ramai-ramai. Hukumnya haram tuan-tuan kalau dia tahu.
Jabatan Mufti keluar pula arahan selepas tu tahun ketiga, saya ingat, iaitu wajib setiap masjid ataupun surau yang menerima lembu sumbangan negeri mesti diletakkan penama setiap bahagian itu atas nama fakir. Pun jadi isu juga tuan-tuan. Tu kita cerita kemudian. Okey. Jadi hak ni jadi orang yang bukan Islam bagi tu, kita kena terima dia sebagai lembu korban, bukan lembu sedekah. Tapi tidak sah disembelih atas nama dia sebab dia bukan Islam. Jadi macam mana keluar? Bagi tahu kat dia, okey, kami dalam kawasan ni, kami kena letak penama. Kena ada nama orang Islam dalam ni. Boleh. Kalau macam tu untuk lebih menyenangkan encik yang Lim lah, contoh nama Cina atau Lim contoh kita kata. Okey, kita buat nama fakir miskin boleh tak dekat masyarakat jemaah kita yang fakir ni, boleh tak kita buat? Boleh, lagi bagus dia kita. Buat nama tuan-tuan 7 orang fakir miskin. Tapi tambah isu lain pula. Bila dia tipu nama tuan-tuan, dia tak mengaji fiqh ni masalahnya. Tidak sah korban kita pergi letak nama orang suka-suka ni tanpa izin dia. Bila kita sembelih tuan-tuan, tetap tidak sah korban. Contoh, anak yang saleh, dia pergi jumpa Nabi, dia kata, Tuan Nabi, ni korban saya. Satu bahagian saya, satu bahagian mak saya. Tuan Nabi tanya, mak duduk mana? Duduk kampung tu, dia kata. Dia kata, Nabi pula pun bukannya orang faham fiqh juga, dia terima saja. Lepas tu bila dah sampai hari sembelih tadi tu, dia pun tunggu situ, ambil video. Daging bahagian dia pun ada dalam tu, bahagian mak dia pun ada. Ambil video sembelih, lepas tu hantar ke mak dia di kampung. Mak dia tengok WhatsApp. Mak sekarang jangan main pada tengok WhatsApp tau. Buka WhatsApp tu tengok, dia kata, mak surprise. Dia kata, Alung buat korban atas nama mak ni. Mak dia orang mengaji fiqh, orang dulu mengaji pi balasah tuan-tuan. Awak hari ni gila apa? Mak dia marah kat anak dia. Awak mak, tak sah buat korban tanpa izin aku tak tahu. Ya tu mak, ni banyak berlaku masyarakat kita tuan-tuan. Dia kudangnya dari buat korban, dia tak tahu tata cara. Sebab tu penting pengurusan pihak masjid surau, dia yang kena kejap dalam ilmu ni. Sebab masyarakat dia tak ada semua. Kita yang diamanahkan untuk mengurus korban masyarakat ni, kita kena mengaji. Bagi tahu, okey, awak maklumkan kepada mak awak buat korban atas nama mak awak ni. Jangan mak awak tak tahu. Tu isu lain. Nanti masalah niat tu pula isu dan satu lagi timbul pula. Tu tadi saya cerita. Jadi Muslim tuan-tuan, dia boleh berkorban asal nama Muslim dia. Okey, selesai masalah. Kalau atas nama orang kafir, tak boleh. Satu bahagian mana untuk satu orang. Satu ekor lembu menyamai 7, tak boleh jadi 8. Walaupun 8 orang itu nama Muslim, kalau disembelih juga atas nama 8 orang, bukan kata sah, tidak sah, batal hak orang ke-8, 7 hak lain pun semua jadi batal. Itu kena faham. Baik. Yang kedua, iaitu orang yang merdeka. Orang yang merdeka maksudnya bukan hamba. Tak ada hamba dah. Okey, tapi kalau ada hamba tu mana tidak sah korban atas dirinya sebab dia adalah orang yang berstatus hamba tuan-tuan. Merdeka ni sunat atas dirinya, untuk melakukan korban. Baik, yang ketiga, baligh. Ni banyak lagi isu. Tahun lepas juga main hantar WhatsApp kat kita. Ustaz, saya duk dengar Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani ceramah, dia kata. Apa dia? Kata buat korban atas anak-anak yang belum balik ni, tidak sah tanpa izin wali. Saya kata ya, betul. Dalam kitab Nazrul begitu. Saya kata, awaknya isteri saya, dia kata, ni dah masalah surprise juga. Isteri saya dia buat korban. Satu lain atas nama suami dia buat juga. Baguslah isteri ni solehah tuan-tuan. Suami saya buat duit. Isteri bayar untuk bahagian diri dia, isteri bayar untuk dia ambil sekok lembu tuan-tuan. Sebab dia ambil kat kebun yang murah lah, satu bahagian 250. Okey. So, isteri juga, lepas tu suami dia, anak dia lagi 5 orang. Okey. Lepas tu sama tadi kesnya, isunya tadi
dapat video daripada kemudian tu hantar kat dia. Baru dia bagi kat suami dia. Bang, surprise. Dia kata, saya dah buat korban atas diri saya untuk abang dan anak-anak kita semua. Suami kata, saya duduk dengar ceramah Ustaz Azri, kata tidak sah. Sebab tanpa izin. Anak yang belum balik, tuan-tuan, kita cerita dulu. Anak yang belum balik, kalau wali dia, wali bapa dia ataupun tok dia, wali ni kena faham, bukan sebelah mak, sebelah ayah, tok sebelah ayah. Kalau dia nak buat korban atas cucu dia ataupun anak dia, bapa atas anak, atuk atas cucu, dia mesti menggunakan harta mereka. Harta kita bapa tu untuk, bukan harta cucu anak tadi. Kalau buat guna harta cucu atau anak tu, tidak sah korban. Kenapa? Dia tidak mukallaf dan tiada kuasa padanya untuk melepaskan hak hartanya. Faham? Itu tidak sah tu. Jadi kalau kita nak buat atas nama anak kita, atas nama cucu kita, tuan-tuan, guna harta kita. Ni raya puasa baru ni, duit dia banyak tu, seorang anak dapat RM1,000 duit raya. Pak dia panggil anak mesyuarat, hak belum balik ni. Umur darjah 1, ada umur 6 tahun, ada darjah 4. Ni ayah nak buat korban ni. Ni duit ni, duit raya kamu setiap seorang ada RM1,000 ni. Ayah nak guna untuk perbatang boleh tak? Anak semua nanti, mana boleh ayah? Ni ayah tak terdik, tak mengaji fiqah. Saya nak kata, tak boleh, tidak sah. Jadi guna harta kita. Kita tak buat, ayah tak buat, tok tak buat, mak tadi, itu isu mak buat. Pak pengakan lain buat. Orang lain yang ambil buh nama anak kita ni tadi ataupun cucu dia, lepas tu tak beritahu kat kita. Boleh tak? Tak boleh, tidak sah kerana tanpa izin wali. Itu kena faham, tuan-tuan. Ni banyak ni sebab murah, memang murah, RM250 pergi hantar nombor, pergi bayar dekat lu, kemudian orang yang urus kemudian ni, tuan-tuan, kita pun terima. Bukan semua hak mengaji fiqah yang kata tak mengaji fiqah. Alhamdulillah, ada juga baik juga, ada yang memang bagus menyelesaikan urusan korban dengan hukum fiqah yang sangat cekap. Tapi tak dinafikan ada juga yang lemah fiqah tapi nak ambil untungnya. NGO nak buat korban luar negara tapi tak mau mengaji, tuan-tuan, tu jadi masalah. Habis orang punya korban tak sah, jadi sembelihan sedekah biasa sahaja. Siapa nak tanggung, tuan-tuan? Yang dipanggil akhirnya masyarakat kita terjebak dengan pesta makan daging yang tidak sah korban. Itu kena faham. Jadi budak yang belum balik tadi, itu sedia. Kalau orang yang sudah balik, kita nak buat atas nama orang lain, mesti dengan izin dia. Kita nak buat atas mak kita ke, ayah kita ke, adik-beradik kita, kita kaya, duit banyak, nak buat nama, bagi tahu. Ni Along nak buat korban adik-beradik semua, mak ayah semua, bagi tahu dalam keluarga, mak macam mana, setuju nak? Semua kata alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki yang melimpah, kami izinkan. Tak pun dia kata pun tak sebut izin pun, kata alhamdulillah, terima kasih. Mana izin dah tu. Mana itu izin dah tu. Faham tak? Jangan tak beritahu langsung surprise lepas beli. Jangan buat kacau macam tu, tuan-tuan. Ini bukan cerita macam cerita hak kita nak buat happy birthday dah. Ini ibadah, tuan-tuan. Kena faham masalah ibadah. Baik, yang keempat, mampu. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang dikategorikan mampu untuk melaksanakan ibadah korban ini sunat muakkad di atas ini, dituntut atasnya untuk melakukan itu adalah orang yang dikatakan sekiranya dia keluar duit. Contoh dia main jumpa Nabi, dia kata, Tuan Nabi, ni duit korban saya tahun ini, RM900 contoh, RM1,000 supaya contoh ni, dan ada lagi baki peruntukan perbelanjaan baginya untuk tempoh 4 hari, iaitu 10, 11, 12, 13. Itu sudah dianggap, orang itu dianggap apa? Mampu, dituntut atasnya untuk berkorban. Lepas tu saya sebut tadi, kita tuan-tuan jangan dipikirkan benda ni. Berapa banyak duit kita habis atas benda yang tak apa-apa, tuan-tuan. Banyak bil yang tak ada keperluan, beli barang yang bukan atas jatuh keperluan, pergi tukar RM10,000.
Tiap-tiap tahun tukar sport motor. Body motor tiap-tiap tahun pergi tukar tu apa nama stiker tu anda akan tengok. Tiap-tiap tahun tukar berapa habis? 4,000 habis. Kereta habis 2,000 habis. Dia kata tiba-tiba main korban. Sunat kan? Tak apa dia kata ma yusabu ala fa'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ngaji fiqh dia tuan. Tak apa macam kan. Kalau buat dapat pahala, tinggal tak berdosa kan. Tuan-tuan rugi. Itu saya kata rugi. Saya nak pergi tekan masyarakat supaya tolong jangan tinggalkan korban. Okey. Kalau tak mampu juga, itu kita ada keluar jalan masalah lain tadi. Nanti kita akan cerita lagi. Itu pun saya dah sebut juga tadi. Baik. Yang kelima, iaitu apa dia? Orang yang telah meninggal dunia. Ni berlaku juga. Dia pergi buat korban atas mak dia dah mati, ayah dah mati. Muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i tidak sah. Hukum korban dibuat atas nama orang yang telah meninggal dunia, hukumnya adalah tidak sah. Tetapi ada juga disebut sebagai pandangan muqabil, pandangan sedikit yang disebut oleh Al-Imam Khatib Syarbini sendiri sebut dalam kitab Mughni Muhtaj. Dia kata apa? Sah korban atas orang mati, tetapi dengan syarat dia hukum statusnya sama macam korban wasiat ataupun korban nazar. Apa makna korban wasiat bagi orang yang dah mati ataupun korban nazar sama ada hidup atau mati? Dia adalah berstatus korban wajib. Bila sebut korban wajib pun ramai juga tak faham. Hang buat korban apa? Wajib ke sunat? Aku pun tak tahu, aku bagi dia bayar. Dia tak tahu. Korban wajib ni tuan-tuan, bila kita nanti kita cerita macam mana boleh jadi korban wajib. Kalau dia memang dia kata aku bernazar memang korban wajib. Korban wajib ni boleh jadi juga kerana bila asal dia sunat. Contoh dia main bayar kat kita, tiba-tiba 9 Zulhijjah mati meninggal dunia dia, jadi wasiat. Again dia tukar jadi asal korban sunat, jadi status jadi korban wajib. Again lagi contoh juga macam ni isu tadi, orang yang buat korban atas orang mati, wasiat pun tak ada, nazar pun tak ada, tapi dia nak buat anak, nak buat atas nama mak yang mati tadi, jadi status dia korban wajib. Apa makna korban wajib? Bila dia bayar untuk korban wajib, contoh sekok kambing, ataupun satu bahagian, haram dia makan. Bukan dia haram makan, keluarga dia haram makan, kita tuan-tuan semua haram makan. Tak boleh makan. Itu hak fakir miskin. Sebab apa? Orang yang mati laisa lahul qudrah bi istizani haqqahu. Dia tidak ada kuasa kudrah lagi untuk memberi izin atas haknya. Sebab dia mati dah. Jadi siapa yang nak memberi izin tu, maka bertukarlah status itu menjadi wajib. Maka hak itu bertukar atas Allah, maka hak Allah itu milik hak fakir miskin. Tak boleh makan kan Ustaz? Tak boleh. Lepas tu ada orang dulu tuan-tuan, dulu masa saya muda lagi lah, umur dalam tahun bila 2008, 2009 macam tu. Muda lagi lah, aku muda lagi tuan-tuan. Dia main jumpa kita. Dia kata waktu tu, bukan jumpa saya, jumpa Tuan Imam. Kita tak ada imam, pasal saya muda lagi, umur 27 tuan-tuan, 20 lah, kata dah muda sangat tuan-tuan. Jadi imam tu kata, macam mana imam tu kata dekat dia, dia kata awak nak buat korban ni, dia kata atas si mati, dia kata boleh. Boleh dia kata. Tapi dia tak tahu jadi status wajib. Saya cakap kat imam tu, saya cakap, Ustaz, dulu saya ngaji pondok, masa zaman dulu saya ngaji dengan pondok Nilah di Pancur tu tuan-tuan. Mengajilah kita, taklah ngaji suruh, ngaji jugalah. Tok Guru sana, kalau korban bagi si mati memang boleh buat, tapi jadi korban wajib. Ingat kalau seorang Tok Guru. Dia jawab macam tu tuan-tuan, jenuh nak jawab. Kita muda lagi, dah lah kecil badan kata, dia senyap sudah, Quran lah. Tuan-tuan sembelih hari tu tuan-tuan, pergi bagi sama macam bagi korban sunat, hukumnya haram. Tu kena mengaji. Tengok, tu ustaz tu nak cerita, bukan saya nak ustaz, saya tak sebut nama pun. Ustaz pun ramai juga yang keliru dalam masalah ni. Baik, bagi tuan-tuan.